dan beri sedekah orang miskin dan orang yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, hak orang miskin apa dia? Dibantu. Bila ada orang miskin, bantu. Bukan suruh kita bantu semua. Banyak mana kita boleh bagi. Boleh bagi RM1 pun bagi. Kalau 100 orang pakat bagi seorang RM1, dia dah dapat RM100. Boleh bagi RM10. Kalau ada 100 orang bagi seorang RM10, takkah itu menyenangkan dia? Berat sama dipikul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala tubadzir tabzira, dan jangan engkau berbuat membazir. Akan sebagai membazir dengan belanja harta pada lain daripada taat Allah. Kita disuruh bersedekah, kita dilarang daripada membazir. Pasal apa? Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Bahawasanya orang yang membazir itu mereka saudara syaitan. Spend duit pada benda yang tak ada faedah.